Nampak. Seekor lagi guys. Kan tu makan. Guys. Guys. Kuskas pagi ni. Nak. Okey, sikit backlash menggunakan soft rock daripada Sawadi Mantap. Sawadi tak mantap. Kura-kura. Tu dia tu, warna orange kan. Action dia kalau tarik laju dia lari sikit. Dia punya ni apa, spinner dia besar. Dia besar sikit, dia lari. Okey, cuba pindah ke depan lagi. Dia tukar soft plastik Sawadi Mantap 8 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Mai. Guys, baru dia ambil. Tu dia. Set pertama pagi ini alhamdulillah ada saiz. Ini dia guys. Tu. Set pertama. Okey, menggunakan Sawadi Mantap 8 cm. Dia punya hook solid guys, kena mata. Okey, tapau. Itu spot dia. Mantap padu. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Ahmad Mokhtar Fishing 67 guys. Okey, apa khabar anda semua? Okey, salam 18 Ramadan guys. Okey, bulan puasa pun aku getak tangan kena turun juga guys. Tak boleh tahan. So pagi ni aku kena cepat guys, lebih kurang 45 minit ke 1 jam setengah sahaja. Lepas tu aku balik lah. Jam menunjukkan hampir pukul 9.45 pagi, dekat pukul 10 dah. Panas ni, tengoklah. Baru sebentar tadi aku telah mendaratkan 1 ekor. Okey, maknanya tak kumpau lah. So okey guys, terlebih dahulu sebelum aku memulakan casting pada bulan Ramadan ini, terlebih dulu aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sudi like, comment, share dan subscribe di channel video aku. Dan kepada yang baru lalu dan singgah ke video aku, jangan lupa bantu aku tekan tombol subscribe nya guys. Okey, jom tanpa membuang masa lagi, kita terus pergi spot di sawah bendang parit-parit macam ni saja guys. Okey, kita tengok ada aksi lagi tak. Okey, jumpa di spot. Akhirnya mencekok juga. Rangkas, boleh lah. Dia punya saiz, alhamdulillah. Tapi kurus. Kurus lah. Kepala dia besar. Kurus. Dia ambil juga, alhamdulillah. Okey, strike kedua. Di situ. Tengok, kurus. Kan. Kesian dah pula. Okeylah, aku release lah kau. Aku release lah. Selamat lah kau. Bye. Kurus sangat kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni di bendang pula kan. Ayak dah mula masuk. Sambaran. Terus first cast, terus strike. Tu dia. Macam biasa pakai orange. Okey, saiz pun boleh katakan curut lah, tak apa. Nanti aku nak lepaskan dekat kolam adik aku.
macam biasa. Okey, strike ketiga. Tu dia. Dalam bendang tu. Mantap. Aduh, lanjut. Jom cuba lagi. Mana tahu ada lagi kawan dia. Jom. Dia kalau nak ke bendang ni, insyaAllah guys, kalau dia ada, mudah sikit dia nak ambil. Pum. Tapi saiz tu dah susah lah nak cari yang besar. Tak ada. Ada saiz-saiz macam tu je lah. Mai. Arwah ni habitat dia tu lah guys. Dia mesti tu. Makan lagi guys. Oh guys, nampak kan? Oh. Arwah ni habitat dia macam tu. Kalau di mana ada air cetek dia akan susun naik ke atas air cetek tu, sebab air cetek kan kemungkinan besar makanan banyak dan terutama katak lah. Okey. Yang keempat masih menggunakan soft rock killer aku ni. Mini soft rock daripada Saiful Lure orange. Kulit limau orange. Okey, mini je. Okey, ini tapau. Tengok nak buat macam mana. Ui, belum puasa ni kalau kena apa? Haruan goreng Haruan goreng. Kemudian tumis semula. Goreng bawang cabai. Memang 2 pinggan lah. Tak payah kuah pun tak apa. Okey guys, lanjut. Okey, ada tak lagi kawan dia? Ada tu, nampak macam gelombang dia, tapi itulah jauh. Aku malas nak redah sikit tu. Ada tu bawah apa daun pokok sawit tu kan. Dia berteduh. Nak tunggu dia datang ke sini lambat lah. Oi. Hari ni aku buat setup untuk untuk apa, buru gorgon ni kan. Main ni pun rasanya 30 ke LB, apa jenama tak ingat dah. Kemudian tengoklah Shimano Curado. Kemudian rod pun Horis daripada AXP 714 LB. Memang mantap-mantap. Kemudian apa, leader pun 30 LB Bulzen DFC ada tu. Mudah kan? Kalau dia ada, mudah dia ambil. Dia jauh pun dia boleh kejar. Tu dia nampak. Angkat lagi. Guys. Tu nampak. Nampak kan? Dia main. Best soft rock mini ni, dia melekat-lekat terus. Tak ada can dah lucut nampak. Cantik. Okay, good. Dia. Okay. Tu dah. Set berapa dah? 4 2 3 4 5. Kelima dah, tak sedar ya. Sini saja dah gasak 3 ekor. Tak, belum pindah mana-mana lagi. Inilah bila haruan naik ke bendang. Memang kalau dia jumpa apa pun yang lalu depan dia, memang dia akan ambil. Keistimewaan haruan bendang. Dia naik ke bendang, dia jadi galak. Kalau dia duduk tempat dalam, belum tentu lagi dia galak. So setahu akulah,
memang dia akan naik cari katak ataupun anak-anak ikan. Sebab habitat dia tu memang suka dengan air surut ataupun air cetek dahulu. Kemudian dia mengawan ke. Okey, lanjut. Seekor lagi guys. Sorry guys, aku ingat tak ada. Rupa-rupa dia, lontaran dia aku tak rakam. So nampak bila dia makan aku on kamera terus telan habis. Nampak memang best lah. So sini saja dah 4 ekor. Nampak. Sorry guys, ingatkan dah tak ada saja lempar-lempar. Rupa dia senyap je. Silent kau ya, duduk kat tempat sini silent je. Ni boleh tahan guys. Ni size ni kan. Okey, mantap padu. Hai guys. So untuk pengetahuan para penonton semua, aku tak jauh guys. Nampak tak? Di situ kan, masuk situ aku strike tadi, kemudian aku lucut dekat situ sebelah kelapa sawit ni, kemudian aku di hujung sana aku patah balik, aku strike lagi yang kepala besar, ekor dia badan kecil, kemudian aku jalan balik, aku datang sampai sini. Ni dia spot dia guys. Spot benda je guys. Sini berapa? 4 ke? Kan? So alhamdulillah guys, menjadi hari ini aku pun tak sangka rezeki aku bertemu dengan spot air baru dinaiki dalam bendang. Jadi ikan haruan yang ada di parit-parit bendang ni akan ikut ke dalam palung-palung dan akan naik ke bendang mencari makanan, anak ikan ataupun katak. Mesti dia akan cari. Okey, kita lanjut lagi sedikit lagi. Okey, masih awal lagi. Aku target 1 jam. Tengok apa cerita. Okey guys, tadi aku lupa lontaran dia, tapi sentakan strike dia tu ada rakam. Alhamdulillah, rasanya 4 ekor sini ya. Dia kalau nak lagi cantik kan, tinggalkan sekejap dulu, pergi merayau dalam sejam kan. Jadi kawan-kawan dia akan mencarilah umpan ni, sebab dia akan dapat rasa getaran deria dia orang, ada makanan atau musuh yang berlegar-legar, dia akan datang punya. Jadi parit tu ada haruan akan naik ke atas. Tadi yang seekor lah tadi agak gemuk ya, agak sehat. Tapi itulah tak jangka yang keempat ke tadi. Betul-betul sunyi ni. Tak sangka dia boleh ambil. Kat situ ni apa dia ambil sungguh. Haruan dalam ni lah naik atas. Macam ada tapi tak tahulah. Ikan lain kok. Tu makan. Guys. Makan lagi guys. Yang ke-5 ke-6. Allah. Dapat kat aku. Tapi aku punya glove. Basah lah. Terlucut masa nak angkat tadi. Okey, apa dah. Sini saja 5 ke 6 aku dah tak ingat dah. Lupa kira lah, cincai lah. Janji banyak dan menggasak. Satu tepuk, satu spot saja. Alhamdulillah. Basah lagi satu. Tak apa, boleh basuh. Okey. Saiz goreng-goreng jadilah. Janji ada strike, ada rezeki. Okey, haruan ni tengoklah, kalau ada kawan-kawan nak boleh sedekah, kalau mereka tak nak boleh lepas di kolam adik aku ataupun dibuat goreng-goreng, insyaAllah. Okey, ada lagi best guys, best. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Alamak. Banyak rumput dah. Oh kan. Makan rupa dia. Alhamdulillah. Nah, ada saiz sikit. Okey, strike berapa? 8 ke 9 tak tahu lah. Nah, yang ni boleh lah. Hitamnya. Oh. The black snake hit. Kat mulut. Okay. Okay. Hitam. Ada saiz kena tepi. Situ spot dia. Sekejap aku amankan kau. Jangan gaduh-gaduh. Lanjut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Try sini pula guys. Ronda-ronda cari spot. Sini pun ayak baru, cuma agak masam sikit dia punya air ni sebab rumput diracun. Mungkin semak sangat kan. Tengok ada tak penghuninya. Tu. Strike juga tapi curut lah. Aduh. Lumayan. Lepas kat kolam. Tak tahu lah guys. Strike ke 10 ke. Entahlah. Balik ni kita kira lebih tak balik ni kira lah. Okay, mantap. Padu lanjut. Okey lah guys, nampaknya cukuplah setakat ini dahulu video aku. Hari pun dah tengah hari, panas sangat, so aku paksa close. So alhamdulillah pagi ini aku dapat banyak strike dan ada juga yang lucut-lucutnya. Tapi tak ada saiz lah, tapi meriah lah dan rancak lah. Begitulah kisahnya. Habitat haiwan memang suka di air yang cetek bila dapat air baru lah, macam tu sikit ceritanya. So sebelum aku bunuh diri, macam biasa guys, aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sudi like, comment, share dan subscribe di channel aku, dan kepada yang baru singgah dan menonton sampai habis video aku ucapkan jutaan terima kasih juga. Dan moga kita berjumpa lagi di next episode. Aku sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Okay, bye bye. Okay, untuk hasilnya guys. Plastik sawah dimantap 8 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baru dia ambil. Ini dia. Set pertama pagi ini alhamdulillah ada saiz. Dia kan. Set pertama. Okay, menggunakan sawah dimantap 8 cm. Oh, dia punya solid dia, sudah mata. Okay, tapau. Spot mantap. Padu.